Kau dah bawa sabun baby? Boleh? Aduh. Oh, rekod aja ni? Masuk bas baru tu. Dia kena cabut Swiss belakang pula. Kalau tak, masa pergi Terengganu dia ada apa? Tanya orang yang bawa. Apa tu? Roti canai layan. Kata kau nak ambil ni. Bang, yang lontong kejap bang. Oh, okey bang. Aku tu dah ada ni. Awak pun minta ambak pula. Dah ada semua barulah aku nak ni. Saya tak ni. Ada M tapi macam nya. Daripada Aikru, hari kita berada di di Pekarau. Pekarau. Alhamdulillah perjalanan cuaca pun baik, selamat. Penunggang motosikal mengikut peraturan yang betul lah. Perut lapar je ni. Bawa kita pergi kedai lah. Mana kedai? Mana kedai? Kita makan di Restoran Awira. Alhamdulillah. Tu kan sebelah gaksi kan. Jom lagi makan. Mana bang? Bebe lah ni. Tu. Bang. Makan. Makan bang. Jom. Sur. Jom. Makan apa yang? Dagang dia nasi apa pun. Ayam ada besar macam. Jeruk bawang ada? Jeruk bawang? Tak ada. Ada jeruk bawang. Pantai tidur. Wah, yang renang Kawan ni ni je tambah belacan. Betul. Kau jenuh nak cari jamban sama belacan. Sudah. Ada mana ni, weh? Kita berada di Pekan Teluk Kemang. Pekan. Di Raub Pahang. Oh, bengis tak layan ni. Lapar. Sampai kan tadi. Lapar. Kamu lah. Baik, kamu kan? Makan nasi ayam.
Dua, kita ni lah, November lah. November apa? Yang muda kena ikut yang umur sikit. Salam kan? Sebab tak betul-betul. Kalau tengah ada, dia tak kembali. Biasanya memang macam ni lah. Memang ramai kan. Jagung susu. Dah berkenan lah. Ayam bakar. Apa ni? Main people. I don't know sir. This place tak ada. This place tak ada. Lain place tak ada. Oh, alah sweetnya. What this? Sweetnya. Weh, sun belakang. Kan? Mantap. Siapa Bali? Saya. Oh, awak punya Bali Makan apa? Makan. Sejuk. Morning. Dah minum kan nak balik ni kan. Okay. Pagi-pagi bersyuak orang. Breakfast dia. Nampak macam hotel je tapi kita tak tidur sini kan. Menu simple but nice. Sup. Marah aku lagi pace 15 hari. Mantap. Ayu ni sedih. Awet. Awet dia nak ni. Ni kira makan saja minum kat rumah apa ni? Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita check out dari Cameron Highland. Semua dah siap. Enjoy lah, enjoy. Enjoy lah tu. Naik kanan pergi ke yang ada robot tadi. Sarapan ni pun. Balai tengah. Lalu tak boleh bincang oh, dia punya jam. Tak boleh bincang. Macam mana kita orang nak buat? Nak membeli kudapan ni. Dia punya jam tak boleh bincang. Ini menghala ke ringlet balik lah. So kita pergi dekat sini. Ada lubang. Sky Farm Agro Highland. Sebab kat atas tak boleh nak beli lah, jalan jam. So kita orang berusaha ke sini. Sini tak ada yang kering-kering ah. Macam ada, tak ada? Tak ada. Apa dia bang? Sama, Maggi kari. Ui, double. Apa tu yang? Maggi kari dengan ayam. Maggi kahwin. Ayam. Dah habis. Habis, tanya. Laju Dia lambat ni laju tak boleh makan lagi. Macam rumah sendiri yang korang buat kan. SKPO Ni masjid mana lagi? Ni masjid apa ni? Masjid Carok. Mati jalan lah. Terasa minat emak je. Mati jalan. Ada rasa pedas, asin, semua ada lah. Apa ni kan? Rasa-rasa dia macam mana rasa? Rasa dia Ada pahit? dia akan teruk ni benda tu teruk je kan. Ni tengok aku apa? Dengan jam. Dah berhenti kat situ.
Tanpa menunggu hujan berhenti, kami teruskan perjalanan pulang. Ada beberapa lagi lokasi perhentian yang kami tak rekodkan berikutan keadaan hujan tak mengizinkan. Aku yang masih di perjalanan hidup ini, begitu lama berligar di persimpangan dunia, menempuh jarak dan titian, rimba dan lautan, mencari. Alhamdulillah, kami sampai di Melaka jam 9 malam. Tamat sudah kisah Raja Cameron. Begitulah kenangan melepir sepanjang perjalanan. Semoga kita berjumpa lagi di next ride. Terengganu calling. On tak on. Hey, bye-bye. Assalamualaikum. Begitu jauh mengembara ke selatan dunia.